Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali. Mungkin ini video sambungan daripada aku ride tadi ke Pantai Boseh kan. Aku mungkin terlupa satu point ni, yang mana aku dah bayar motor ni dah 2 tahun setengah guys. Lagi 6 bulan dah habis bayar lah. So apa planning yang aku akan buat lepas dah habis bayar motor ni? Okay, kita akan sembang benda tu lah. Nampak ada training 5. Oh, dia bawa kapal ni ya, kapal barang ni kan. Aku ingat jet tadi ya. Okay, hari ni hari Sabtu, hampa boleh mai di Teluk Air Tawak, di pekarangan area-area sini dah. Hampa boleh nampak lah dia punya training hari ni. Tadi masa aku nak mai tu pun dah ramai dah orang masuk dalam camp TUDM tu. Tapi kalau dapat cari spot yang teduh sikit kan, boleh lah layan jet-jet ni training hari ni. Okay guys, sebenarnya planning aku ni, aduh, dia dah habis bayar kan. Aku macam-macam aku plan guys. Kalau dengan motor ni aku baru ni kan, aku pergi kerja, aku selalu tersempat dengan seorang mamat ni. Dia bawa Honda XADV tau. Aku syok, ish, ni motor apa ni kan, laju gila lah. Dia starting dekat traffic light, dia rupanya duduk kepala batas. Lepas tu highline pula tersempat dia dekat Rumah Tampuh. Dia pun konon dekat Taman Poh tu. Dia mamak yang sama kan, dengan motor XADV dia lah. Aku tengok motor XADV dia memang kemah lah. Nampak macam kecil je XADV dia. Tak tahu, mungkin dia pakai lowering kit ke kot, lagi rendah kan. Dia punya lampu belakang untuk XADV 750, kalau hampa perasan, dia sama macam MVX V2 guys kan. Dia nipis dan dia ada tanduk hujung macam tu lah. Kata buat, ni motor apa ni kan, takkan XADV kot. Oh ya, memang betul lah. Nampak ni, ramai-ramai ni dah lepak sini nak menyaksikan tu. Dah ada tu tunjukkan helikopter pun dah. Banyak ni kat sana kan. Tu, hampa tengok tu dekat atas. Tak, aku duduk kat sini ya. Tu dekat atas udara tu. Ya Allah, banyak. Aku relax tu, relax dulu. Nampak guys, tu helikopter. Depan mata guys. Kapal terbang. Mana ada Poppy? Ni ada lagi. Ni ada lagi, jet. Tu guys.
Fuh. Guys, hampa boleh main kat Teluk Air Tawar guys. Memang sempoi. Fuh, siap ada letupan lagi tu. Fuh, depan mata mana ada babi? Terbaik. Tengok banyak kereta dah lepak kat sini. Fuh, ada letupan ni. Ya betul. Weh, jom weh. Gila. Aku ralik tadi. Ya, mantap. Okey, kita sambung balik lah. Puan, motor apa yang aku nak beli? Sebenarnya memang banyak lah dalam kepala aku. Aku nak tambah satu lagi motor yang dia skuter. Okay, tu lah aku fikir tu XADV lah. Satu lagi T-Max. Kiranya aku tak target lah X-Max pun ni, aku tak mahu. Sebab X-Max macam hang beli satu motor yang just sedikit saja upgrade kan, daripada motor ni. Buat apa kan? Alah-alah nak upgrade, biarlah kita upgrade lagi tinggi. Dan kalau kau ambil motor XADV ataupun T-Max, aku mestilah nak tolak Z8 tu kan. So Z8 aku tak boleh simpan lah. Takkan nak simpan motor sampai 4 biji kat rumah kan. 3 biji pun tak nak. So bila aku pegang balik, disebabkan aku ada pergi tengok satu rumah kat area itu yang apa tengok video aku di Padang Serai tu. Better aku hold dululah nak beli motor, kereta semua ni kan. Kalau nak beli motor baru ataupun kereta baru, memang dah lepas dah kewangan aku sekarang ni. Cuma aku lebih fikirkan kepada masa depan. Kalau aku ambil kereta, aku boleh ambil kereta apa yang aku minat lah ni, Civic baru, new facelift kan. Aku boleh ambil motor. Tapi lama mana aku nak pakai kereta tu, lama mana aku nak pakai motor tu, sampai satu masa jatuh value kan. Lagipun aku dah ada dah kereta 2 biji kat rumah, dan motor aku dah ada dah. Motor laju Z8, motor yang boleh bawa jauh juga, NVX. Dan motor yang boleh bawa dekat juga, ada EGOS. So sekarang ni aku plan dan ambil rumah. Bila aku ambil rumah tu, maksudnya segala motor-motor yang baru mai keluar semua kat pasaran ni, minta maaf lah, aku tak boleh ambil lah. Itulah. So aku tak decide betul-betul lagi untuk rumah tu. Loan dah lulus semua, dah sign dah, cuma tak proceed booking betul-betul untuk proses sign SMP. Itu je lah yang aku boleh share kat sini. So aku akan stay dengan NVX selamanya dan stay dengan Z8 lah. Z8 tu kita tengok macam mana, mungkin nak jual ataupun nak simpan, kita tengok dulu lah. Tapi buat masa terdekat nak ambil motor baru ataupun kereta baru, tak ada lah. Sebab aku dah lama dah kan dalam motor, kereta, dan kita dah tahu dah pasaran kereta, motor, end up dia macam mana kan. Rumah kita tahu macam mana kita belilah ni, apa akan jadi in future kita dah tahu. Struggle bayar rumah lebih baik daripada struggle bayar kereta, bayar motor. Itulah
aku pesan lah kepada budak-budak muda, hampa yang baru lagi, yang nak start, nak main motor, motor apa tu, motor besar apa semua kan, nak pakai superbike. Tu sana tak stop tu, sana tak stop tu, bahaya. Bahaya tu, panjang tu, shoot. Lepas. Okay, kelar. Kepada anak-anak muda yang nak pakai superbike, aku rasa hampa kena fikir banyak kali lagi sikit lah. Okay, superbike tu hampa boleh beli nanti bila hampa dah ada aset yang boleh buat duit lah, macam rumah kan. Hampa target rumah dulu lah. Motor ni aku rasa aku nak beli motor apa dah ni pun aku rasa dah boleh lah. Cuba bila hang nak beli, hang nak naik nak pergi mana? Yang tu je. Nak pergi mana? Dah tak ada apa dah aku rasa. Kan nyak saya lapar pun tak bukan pergi mana pun. Dia lebih kepada nak santai kat rumah, nak naik macam ni, nak depot di rumah. Itu guys, apa yang aku nampak lah. Aku pun umur bukan dah muda lagi kan, dah tua dah 40-an lah, 40 lebih lah. So dah aku rasa dah macam dah puas sangat lah nak main kereta, nak masuk bengkel, nak buat itu buat ini. Motor boleh gagah lagi lah, kita boleh buat sendiri. Dan kereta tu macam ada benda kita boleh buat, ada benda kita kena hantar bengkel. Lepas tu fokus untuk masa depan dan keluarga lah. Kalau ada rumah better lah, dan boleh jadi aset kat kita suatu hari nanti. Okay, aku ingat itu sajalah video untuk kali ni. Jom layan ride. Hari ni kita test top speed 107 09 110 sebelah, 12. Tak pula habis lagi ni. Ke 13. Dah habis dah pula. 14. Cuba dia ambil masa sikit lah guys. 15. Malah dia kena stop lah. Awak ni accident ke apa? Macam tadi tu, CVT punya proses, cara CVT bergerak, hampa kena bagi masa dekat dia kan, bagi jalan betul-betul clear, tak ada angin, dan hampa boleh test lah. Jadi kemungkinan boleh capai 1-2 lebih lah.
which is aku rasa dah cukup lah untuk skuter aku dapat 1-2 lebih. Nak lega juga pergi mana kan. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Bye.